kita tengok tadi base 10 kepada base 8. Kita ambil contoh. Contoh katalah kita ada nombor base 10, 56. Base 10, kita nak tukar kepada base 8. Okey, so kita buat repeated division. 56 bahagi. Okey, kita akan bahagi 8 sebab kita nak tukar kepada base 8. So, macam mana cara? Okey, kita ambil 56. 56 bahagi dengan 8. Okey, kita dapat 7. Kita dapat nombor bulat dekat sini. Nombor bulat. So, kita 7. Bila nombor bulat bermakna baki dia kosong. Okey. So, sekarang ni kita bahagi dengan 8 lagi. Okey, bahagi 8. So, kita dapat oleh kerana ni kurang dari 8, maka di sini kosong. Kosong, kosong darab 8 kosong. 7 darab tolak kosong. So, kita dapat baki dia ialah 7. So, kita ambil daripada bawah ke atas. Maka kita dapat sama dengan 70. Okey, mungkin simple sangat contoh ni. Kita ambil contoh yang kedua. Katalah kita ada 1, 3, 5 base 10. Okey, kita nak tukar kepada base 8. Okey, 1, 3, 5 bahagi 8. Okey, so sekarang ni kita bahagi 8, ambil 1, 3, 5 bahagi 8. Okey, kita dapat 16.875. Satu nombor perpuluhan. Kita ambil nombor yang di depan dia tu. Sebelum perpuluhan tu kita ambil 16. So, kita darab balik. 16 darab 8. Kita dapat 128. Okey, 135 tolak 128 sebab kita nakkan baki tu. Sini tadi 16. 16 darab 8 kita dapat 128. So, baki dia 135 tolak 128 tadi. Okey, so kita dapat sama dengan 7. Jadi baki dia 7 lah. Okey, bahagi lagi 8. Yang ini kita dapat nombor bulat lah. 2 darab 8, 16. So baki dia kosong. Kita bahagi lagi 8. Okey, ini kurang dari 8, maka ni kosong lah. Kosong darab 8 kosong. So 2 tolak kosong, baki dia ialah 2. Dan kita baca dari bawah ke atas. So kita dapat 207. Okey. So itu base 10 kepada base 8. Okey, so sekarang ni kita nak tukar base 5 pula. Okey, base 5 kepada base 10 dan kemudian base 10 kepada base 5. Okey. Jadi kita ambil base sekarang ni base 5 kepada base 10. Okey, base 5 kepada base 10. So, kita buat expanded notation. Sum the expanded notation. Okey, so kita ambil, katalah kita ambil contoh satu. Kita ambil 2, 4, 1, 0. Base 5. Nak tukar kepada base 10. Okey, beri dia nilai tempat. 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. So, kita tulis dalam expanded notation. 2 darab 5 kuasa 3 tambah 4 darab 5 kuasa 2 tambah 1 darab 5 kuasa 1 tambah, okey, 0 darab 5 kuasa 0, kita dapat 0 lah. So, ini tak payah tulis lah. Okey, so kita dapat 5 kuasa 3, 5 power, okey, hat 3, okey, equals to, kita dapat 125 darab 2. Okey, kita dapat 250 tambah 5 kuasa 2, 25, 25 darab dengan 4, 100 tambah 1 darab 5 kuasa 1 sama dengan 5. Okey, so 250 tambah 100 tambah 5. 355. Okey, so kita dapat 355 base 10. Okey, sekarang ni kita nak tukar base 10 kepada base 5. Base 10 kepada base 5. Okey, base 10 kepada base 5. Repeated division.
bahagi 5. Okey. So kita ambil contoh, katalah kita ada nombor 2011 base 10 nak tukar kepada base 5. Okey, so 2011 bahagi dengan 5. Okey, kita bahagi 5. So kita tengok 2011 bahagi 5. Kita dapat 402.2. Okey, kita ambil 402 tu. 402. Okey, untuk dapat baki 402 tadi kita darab dengan 5. Kita dapat 2010. Okey. So 2011 tolak dengan 2010. So baki dia 1. Bahagi lagi 5. Okey, tengok 402 bahagi 5. 80.4. So kita ambil 80 tu. Okey, untuk dapat baki 80 darab dengan 5. Okey, kita dapat 400. 400 ini 402. So baki dia 2. Bahagi lagi 5. Okey, so 80 bahagi 5. Kita dapat 16. So 16 tak ada baki, kosong. Bahagi lagi 5. Okey, 16 bahagi 5. Kita dapat 3.2. So 3 kat sini. Okey, so 3 darab 5, 15. So baki 1. Bahagi lagi 5. So sini mesti kosong lah sebab nombor ni kurang daripada sini. So baki dia ialah 3. Bawa 3 ni turun. So kita baca daripada bawah ke atas baki dia. So kita dapat jawapan dia ialah 310. 31021. 31021. Okey, so itu adalah kita nak tukar base 10 kepada base 5. Kita bahagi 5, dapatkan baki dan baca baki dari bawah ke atas. Okey, so sekarang ni kita nak pergi kepada nak tukar base 2 kepada base 8. Okey, untuk tukar base 2 kepada base 8 ada 2 kaedah. Okey, yang pertama adalah base, kita tengok di sini. Ambil contoh sini ya. Okey, base 2 kita nak tukar pada base 8. Okey. Kaedah yang pertama ialah base 2 kita tukar dulu dia kepada base 10 dan kemudian base 10 kita tukar kepada base 8. 2 kepada 10 kita sum of the expanded notation untuk place value 2. Kemudian 10 kepada 8 kita bahagi, kita buat repeated division bahagi 8, dapatkan baki dan baca dari bawah ke atas. Dan kita akan mengalami 2 proses dekat sini. Sekarang dia ada shortcut daripada base 2 kepada base 8. Dia terus boleh tukar base 2 kepada base 8. Tapi dengan membandingkan, kaedahnya adalah dengan membandingkan nombor-nombor base 2 dengan base 8. Comparison, compare. Compare base 2 dengan base 8. Okey, kita boleh tengok contoh di sini. Katalah kita nak tukar base 2 10110111. Okey, kita nak tukar ini base 2, kita nak tukar kepada base 8. Okey, sebelum kita boleh jawab soalan ini, kita mesti hafal perbandingan antara base 8 dengan base 2. Okey, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Base 2, 0, 1, 1011 1000 101 101 110 111. Okey, selepas ini kita akan tengok macam mana kita nak gunakan gambar rajah ini, kita nak gunakan perbandingan ini untuk menjawab soalan tukar base 2 kepada 8 dan 8 kepada 2.